kadang-kadang kan kita ada time ya kita akan rasa macam kita penat, kita nak berhenti, macam okey lah, dah lah, enough is enough lah kan. Tapi sifat kita ni wartawan ni, kita cakap je masa tu, lepas tu kita akan rasa macam bila kita datang balik kerja, kita akan rasa macam okey, sebenarnya ni dunia aku kan. Aku kena teruskan apa yang aku buat. Macam tu lah apa yang Okay, hai semua, selamat datang ke podcast Di Sebalik Kejaya bersama Wiki Carey. Hari ni kita bersama dengan seorang wartawan, tapi kita tak naklah bagi tahu wartawan daripada mana. So, macam korang tahu, wartawan ni kerja dia macam depan kamera. So, saya tak nak cakap panjang, jom kita start. Macam Amy selalu pergi dapat kat mana je tempat-tempat yang untuk pergi shoot tu? Maksudnya pergi buat wartawan tu lah. Balik pernah dapat tempat yang jauh ke selain daripada Selangor? Selalu. So macam kita ada juga crew state. Maksudnya memang base diorang ni base dekat, contoh dekat Perak, dekat Kedah ke apa kan. Tapi sometimes contoh kalau macam PM dia pergi ke Perak ke apa. Kalau PM ni something big lah kan, something big. So kita akan memerlukan 2 atau 3 crew. Sekurang-kurangnya 2 crew lah. Jadi kalau Perak ada 1 crew, kita kena maksudnya kita kena support lah. Maksudnya kita akan turun ke Perak jugalah. So itu depends on arahan management lah, bos-bos kan yang jaga assignment tu. So tapi selalunya kalau PM atau kalau bukan PM pun something yang big, contoh kalau macam banjir besar ke apa, kita kena turun juga. Dulu masa saya belum kahwin, masa belum berkeluarga lagi, saya pernah diturunkan suruh kena pergi dekat dihantar ke Pening. Masa tu banjir yang besar jugalah kan dekat Pening. So kita dah ada kru Pening kan, tapi diorang hantar juga kita sebab sebab benda tu besar dan kawasan liputan tu banyak kita nak pergi. So kru yang sana dia pergi belah sini kan, kru yang saya ni pergi yang belah sini. So kita spend lah dalam beberapa hari lah, 5 hari kot macam tu untuk ni lah. Tapi yang sekarang ni kebanyakannya kita balik hari. So dia orang hantar, contoh dia orang pergi PM tu, kita pergi pagi-pagi, petang tu balik. Penat jugalah. Yelah, betul. Biasanya diorang dah standby. Maksudnya kira wartawan ni dia kena standby lah sentiasa apa isu-isu yang akan jadi lepas ni ke macam mana? Betul, kita kena sentiasa standby, kita kena sentiasa alert dengan apa yang berlaku dekat sekeliling, apa yang tengah berlaku sekarang dekat social media, dan kita kena ada sense of prediction. So kita dah boleh jangka apa akan jadi apa semua tu kan. Itu semua adalah ciri-ciri yang perlu dekat seorang wartawan. Okey, faham. Susah juga kan? Itulah, kalau bagi orang yang ada passion, it will be fine. Tapi kalau orang yang sekadar nak masuk TV, sekadar nak menunjukkan muka, nak tunjuk yang aku ni masuk TV, susah sikit lah. Sebab ada ramai, sebab diorang macam mungkin beranggapan kerja ni aku glamour masuk TV. Tapi diorang tak tahu, tak sedar macam mana pengorbanan di sebalik tu. Yang kita ni kerja tak tentu masa, yang perlukan pemahaman yang lebih tinggi, pembacaan yang lebih tinggi, semua tu benda-benda macam tu diorang tak nampak. Kena susun ayat, itu kena buat research tu, semua diorang tak nampak. Yang dia tahu aku datang-datang assignment, tunjuk muka depan TV. Itu sorry saya kat tu Gen Z sekarang itu Gen Z sekarang. Macam mana kekalkan keyakinan untuk bercakap tu? Satu, kalau pada saya rasa sebab benda tu memang satu natural, saya punya natural. Tapi yang kedua ialah melalui pengalaman kita dah over 10 years kat situ. Tapi sebenarnya bila saya cakap over 10 years tu kan, sebenarnya 10 years tu sebenarnya pendek je masa. Kalau you tanya orang-orang TV yang lain semua, alah 10 tahun tu kira rendah aja, baru 10 tahun. Orang-orang TV dulu sekarang ni kebanyakannya diorang punya pengalaman 20 tahun, 30 tahun. Itu baru betul-betul lama. Kalau korang tengok kalau saya kata 10 tahun, korang kata lama je 10 tahun. Tak cukup lama lah sebenarnya tu. So dalam dunia penyiaran lah. So kena pengalaman tu lah yang mengajar sebenarnya. Selama 10 tahun ni mestilah bila jumpa orang yang dah lama bekerja, mesti Amy rasa macam lama dia hadap benda ni, macam tu ke?
Macam itulah. So kita pun kadang-kadang kan kita ada time-nya kita akan rasa macam kita penat, kita nak berhenti, macam okay lah, dah lah, enough is enough lah kan. Tapi sifat kita ni wartawan ni, kita cakap je masa tu, lepas tu kita akan rasa macam bila kita datang balik kerja, kita akan rasa macam okay, sebenarnya ni dunia aku kan. Aku kena teruskan apa yang aku buat. Macam tu lah apa yang jadi pada saya sekarang ni, ialah macam tu lah. Walaupun dah berusia 36 dan anak pun dah 2, orang cakap this is the time to slow down apa semua kan. Tapi kita kadang-kadang terfikir juga benda tu kan, tapi ada minat, tapi sebab minat kita rasa macam Ini dunia aku. Ini dunia aku tau. Aku dah korbankan masa belajar tu kan. Betul. Dah ni semua, takkanlah aku nak berhenti, takkanlah rasa macam sayang je. So orang pun dah tahu kita ni wartawan jenayah lagi pula kan. So betul. Macam dah ada nama, dah ada branding kat situ. Macam sayangnya lah aku nak berhenti ni. So kalau nak berhenti pun macam kena fikir 30-40 kali lah. Betul. Okey, masa contoh kan, Amy pernah tak hadap macam hari ni isu satu, contoh isu A, besok isu B, besok lagi isu C. Pernah tak hadap dalam satu minggu tu Amy kena pergi sana, pernah tak? Itu perkara yang sangat-sangat biasa. Perkara yang luar biasa ialah bila kita macam dapat benda yang sama je, unless kalau special report lah, benda yang sama je, jarang sekali berlaku lah. Selalunya dia akan varietykan kita. Contoh kalau hari ni kita pergi misi search and rescue Jaslinda, contohnya esoknya takkan dia nak bagi kita benda yang sama, sebab pada pemikiran dia orang cakap mesti semalam dah satu hari kita dah kerah dia kat sana kan, mesti dia letih, kita bagilah segmen ringan-ringan sikit, okey lah, pergilah event pesta buku, macam tu contohnya. Lepas tu esoknya tu mungkinlah dia suruh kita cover court pula ke. So benda kita kena hadap dengan situasi yang sentiasa berubah. Sebab tu sebagai wartawan dia cakap kena ada knowledge yang pelbagai. So kadang-kadang kau kena buat ni, kadang-kadang esok kau kena buat politik, esok pula kau kena buat court. Semua tu pengalaman yang berbeza dan memerlukan pengetahuan yang berbeza. So kita kena sentiasa hadap lah benda tu. Macam hari ni isu A, Amy dah cakap apa semua, nanti footage tu orang lain yang edit ke macam mana? Sebab kita di news kita ada bidang masing-masing. So cameraman, kita ni fokus on content, maksudnya fokus on apa yang berlaku dekat lapangan. Lepas tu skrip tu of course kita yang kena buat sebab kita yang turun padang. Betul. Lepas tu daripada segi visual tu, cameraman dia akan ingest tape tu untuk pergi ke kita punya ni lah, kita editor. So bukan editor, visual editor. Sebab dia editor, visual editor lain. Sebab kalau editor ni dia kira macam boss, dia kira boss. Tapi kalau visual editor, dia yang tukang edit visual. Tapi tukang edit visual lain lah, dia team production pula. So dia lain. Tapi walaupun dia yang edit, tapi kita kena assist. Kita kena bagi tahu dia, macam contoh kita ada spesifik visual yang kita nak guna, ataupun yang kita tak nak guna, kita kena bagi tahu dia, bang saya nak guna visual ni, ambil visual ni lah, guna visual ni. Ataupun bang saya tak nak guna visual ni, visual ni nampak seksi sangat, saya tak nak guna kan. Okey. So kita kena bagi tahu dia. Bagi tahu dia dengan cara monitor ataupun dalam narration story. Sebab dekat kita punya skrip tu, sepatutnya kalau skrip yang cantik, skrip yang lengkap, dia kena selain daripada penceritaan tu, awak kena ada kena ada narration dekat situ. So dekat satu para tu contohnya lah, Jabatan Immigration menggempur sebuah perkampungan. Okey, kat situ dekat paragraf tu awak nak suruh visual editor masukkan gambar apa, video apa kan, awak kena tulis kat situ. Video immigration ketuk-ketuk, tulislah kat situ. Supaya visual editor dia tahu apa benda yang visual dia nak masukkan, apa benda yang kita nak. Kalau tak, nanti dia akan main masuk je. Itu satu sebab news kita nak cepat. Kita berperang dengan masa. Kadang-kadang kalau saya balik assignment contoh pukul 6 kan, lepas tu kita nak guna untuk main punya berita pukul 8. Betul. Tak sempat tau untuk kita nak betul-betul nak ni, tapi kena sempatkan juga. So sebab tu kita kena monitor ataupun kita kena tulis narration tu lah. Kalau tak, nanti visual editor main masuk je visual. Itu kita perlukan teamwork yang macam tu lah, kena assist dia. Yelah, betul. Kadang-kadang
macam berita tu pagi, kena keluarkan kejap lagi kan. Betul. Kita perlukan kecepatan lah. Memang sense Bermain kita, masa tu memang kena disiplin. Faham. Betul, kena rushing. Masa dah habis bercakap depan kamera tu, kiranya terus diorang transfer kat diorang ke macam mana? Betul, kita kena kita akan cameraman lah, biasanya dia akan pergi ke production untuk ingest tu kita panggil macam untuk keluarkan daripada tape tu, visual tu masuk ke dalam sistem lah. So daripada sistem tu nanti visual editor dia akan tarik, dia akan edit lah. Pernah tak macam satu time tu macam footage tu tak jadi? Maksudnya footage tu rosak tu jarang berlaku, tak pernah terjadi pada saya, tapi pernah juga jadi pada orang lain lah. Dalam kes tu, kalau kita pergi cover satu-satu event, kalau kan ada ramai kameraman lain kan, terpaksa lah minta bantuan kameraman lain. Macam, abang boleh tak saya minta visual sikit kan, saya punya visual rosak lah ni. Kita PR kita dengan kameraman lain pula. Macam tu lah. Tapi kita masukkan sound je macam tu. Masukkan sound maksudnya? Ya, macam kan visual tu kan, dia just record sekeliling macam tu je lah. Kita dengan audio semua sekali lah. Dia sekali lah. Barulah, kiranya buat baru lah. Betul, kita ambil yang baru daripada orang lah. Kita sokok pinjam lah kan, ambil lah. Sebab tu cakap PR dengan orang sekeliling, dengan kawan-kawan kan, dengan kawan-kawan cameraman, kena baik lah. Barulah orang nak tolong kita. Betul. Tak alat. Okay, apa skill yang paling penting kena ada kat dalam dunia wartawan ni? Okay, so skill yang paling penting ialah penulisan lah. Penulisan, you kena tahu you datang situ cover apa, nak tulis apa benda yang penting. Okay, apa benda yang penting you kena catat. Sekarang ni kita dah tak main catat-catat dah. Sekarang ni kita main semua handphone, tulis kat handphone kan. So tapi basically is penulisan lah. Okay, you kena tahu macam mana nak mencantikkan ayat, menggunakan bahasa yang betul. Okay, yang second communication skill lah. Macam mana cara you nak bercakap. Sebab macam saya cakap tadi, kita bukannya cover event saja, kita ada live cross. Kita kena buat stand upper. Stand upper tu biasa dalam laporan khas lah. Dalam laporan khas, kalau it can be di tengah-tengah ataupun di ending, kita akan macam Nurul Amalina Zainuddin melaporkan. Macam tu lah. Contoh tu kita letak di bahagian belakang untuk penutup ayat tu. So benda kalau macam hilang suara tiba-tiba time tengah buat wartawan, jarang berlaku lah. Jarang berlaku. Sebab kalau kita cross saja pun dalam 3 minit. Dalam 3 minit. 3 minit tu dah lama tau kalau untuk TV. So jarang-jarang berlaku lah. Communication skill, kita kena cepat tangkap ayat untuk apa kita nak cakap. Sebab dalam TV kita tak nak nampak kita tahu is a human being. Kalau kita cakap tu, kita akan ada macam itu adalah biasa. Walaupun saya dah 10 tahun pun, saya tetap akan ada benda tu. Tapi kita macam mana cara untuk kita kurangkan, macam mana cara untuk kita tak nampak benda tu annoyed sangat. Kalau dulu mula-mula macam tu. Jadi kita belajarlah by pengalaman lama-lama. Dan kita ada kelas jugalah. Macam mana cara untuk cover. Kadang-kadang kita tu sebab kita nak fikir ayat ni, apa benda aku nak cakap ni. Pernah tak tiba-tiba kosong? Ya, banyak kali. Benda tu biasa jadi kan. Sebab kita, tapi yang sekarang ni ramai yang buat ialah diorang dah prepare skrip tu, and then diorang macam baca lah. Tapi bagi saya nampak macam kau baca tak best kan. Kalau macam saya suka bercerita. Saya suka bercerita di kanan saya. Saya dapat nampak orang ramai sedang kumpul sambil dalam keadaan kelang kabut ke apa kan, macam tu. So saya suka menceritakan suasana, play by eyes, play by ears. Apa yang kita dengar daripada orang sekeliling, apa yang kita nampak orang sekeliling buat, rather than kita dah scriptkan tu. Sekarang ni saya baca ni, ni macam tu. Nampak macam tak cantik. Nanti saya nak minta akak buat satu shot untuk ni lah. Okey, insyaAllah. Untuk tapi awak kena bagi situasi. Saya nak buat yang jenayah ni. Okey, boleh. Okey. Untuk dalam dunia jenayah, dalam jenayah punya ni, pernah tak satu benda tu yang akak dapat
jarang sangat berlaku. Tak jugalah, tak, sebab kalau jenayah selalunya benda yang sama je, repeat pembunuhan, repeat rompakan, repeat penculikan, benda yang sama je. So cuma info detail dia tu mungkin lain sikit lah kan, depends on dia punya ni kan. Tapi yang tu kita perlu refer, tu saya cakap tadi, dengan orang sekeliling kena tanya-tanya, dengan anggota-anggota pun kena tanya-tanya. Okey, selama 10 tahun ni pernah tak Amy dapat macam situasi tu sedih sampai macam nak bercakap dekat dalam live, kalau live lah ataupun dalam recording, dia macam dah tak boleh dah sebab, pernah tak? As a professional, kita kena belajar untuk kawal emosi kita. Baik sedih, happy ke ataupun teruja ke apa, kita kena control benda tu. So bagi saya, apa yang saya hadap selama ni, situasi ni okey-okey je, tak adalah yang saya sampai mengalirkan air mata ke apa. Tapi macam menahan sebab tu adalah biasa. Menahan sebab masa tu saya cover apa saya cover yang kebakaran Ittifaqiyah. Macam mana? Kebakaran di Tafiz Ittifaqiyah masa tu. Kat Puchong tu dekat Keramai. Yang ramai-ramai tu kan? Betul. Dekat Keramai, yang ramai-ramai tu. So itu pun masa mula-mula saya masuk news lah. Masa tu yelah, berita sedih kan, ramai kan. So jadi kita jadi sebab, tapi kita control lah benda tu. Tapi lepas pada tu macam keluar juga tak air mata masa tu? Tak, memang jarang berlaku lah. Memang kena kontrol. Tapi masa tu sedih lah juga, sebabnya diorang dikategorikan sebagai dibunuh kan, bukannya terbakar yang... Betul, sebab yang kita tahu jenayah tu dilakukan oleh budak Tafiz juga di kalangan mereka sendiri kan. So tapi masa tu kita tak tahu lagi, jadi kita assume dia macam terbakar, tragedi lah macam tu. Tapi still, walaupun masa tu pun belum dikategorikan jenayah lagi, kita pun dengan kematian ramai macam tu, kita pun sedih lah. Okay, faham. Okay, apa tanggungjawab terbesar sebagai wartawan kepada masyarakat? Tanggungjawab terbesar? Saya rasa tanggungjawab terbesar ialah menyelesaikan masalah rakyat. Menyelesaikan masalah rakyat. Tak adalah, bukan. Kadang-kadang orang datang kat kita ni, dia tahu kita ni wartawan, dengan harapan mereka nak mengadu masalah, nak mengharapkan masalah yang diorang hadapi ni selesai, kan. Jadi kita ni, kita akan rasa bertanggungjawab lah, walaupun sebenarnya ini bukan masalah aku pun, kan. Lantak orang lah kan sebenarnya kan. Tapi pandai lah. pandai lah kau settle kan. Tapi kita bila terpalit dengan kita pun turun padang, kita akan rasa macam kesian diorang, kita kena buat something ni apa semua. Jadi itu yang saya rasa macam kita perlu bertanggungjawab. Itu yang saya rasa kita perlu bertanggungjawab atas apa yang story yang kita buat apa semua. So macam kita kena follow up, kita kena buat follow up lepas dah siarkan isu diorang, kita kena follow up dengan pihak wajib kan, macam tuan apa ni, apa cerita ni kan, kena macam mana nak settlekan masalah diorang ni. So itu je lah yang termampu untuk kita untuk kita bantu diorang. So tapi kadang-kadang banyak jugalah yang isu ni yang tak selesai, yang terbiar macam tu je. Kita ralat lah juga, tapi macam mana, that is beyond our responsibility. Kita hanya menyiarkan, dan kita macam mana kita gesa pihak berkuasa untuk jawab, untuk bertanggungjawab. So itu kita punya peranan. Tapi selebihnya, kalau diorang nak buat tak tahu juga ke apa, kita tak boleh buat apa lah. So tu kadang-kadang rasa macam terkilan lah. Okay, faham. Okay, apa nasihat untuk orang yang baru-baru, anak-anak muda yang kat luar sana yang nak masuk dunia wartawan ni? Okay, first nasihat saya, kena kental. Okay, sebab dunia kewartawanan ni sangat mencabar, bukan saja daripada segi tenaga, emosi, tapi juga fizikal lah. Masa, tenaga, emosi. Itulah masa, tenaga, emosi. Betul. Okey, masa saya bagi contoh lah kan. Time-time orang sibuk berhari raya, ataupun sibuk weekend, ataupun sibuk public holiday, 2 hari ni,
Tapi kita kerja. Kita kerja. Kita tak boleh nak pilih sangat masa kita untuk bercuti. So maksudnya kalau semua orang bercuti pada hari raya, siapa nak buat berita? So maksudnya ada antara kita yang akan berkorban. So itu saya kata perlukan pengorbanan. Macam saya pun walaupun dah 10 tahun lebih pun masih ada rotation tu. Maksudnya macam tahun lepas saya cuti raya Aidilfitri, dan tahun ni saya cuti raya Aidilfitri. So tahun depan saya tak dapat dah cuti raya Aidilfitri. Walaupun kita dah ada anak kan, apa semua terpaksa. Sebab itu bidang yang kita pilih, itu yang kita minat. Okay. So itulah cabaran dari segi masa. Korang kena kental dari segi masa. Lepas tu daripada fizikal, memang korang akan menghadapi benda-benda tu, akan bekerja long hours. Okay. Kadang-kadang daripada pagi sampai malam pun ada kan. Lepas tu nanti esoknya kena lagi masuk office, datang lagi assignment, kena lagi pergi cover. Okay. So memang benda-benda tu sangat penting daripada seorang wartawan lah. So itu nasihat saya, kena kental, dan yang penting jangan fikir untuk masuk TV sajalah. Tu saya nak nasihatkan tu, jangan terlalu fikir untuk masuk TV sahaja, sehingga you abaikan ciri-ciri kewartawanan sebenar. Okay, faham. Okay, apa kepuasan terbesar sebagai Amy sebagai wartawan? Kepuasan selama 10 tahun ni. Kepuasan bila saya sendiri dapat, macam saya cakap tadi, antaranya kan kita yang buat benda tu A sampai Z. Selalunya polis yang bagi arahan kat kita kan, ni kita yang bagi arahan kat polis. Tuan, masuk kan. Itu antara assignment lain pula, saya pergi dekat mana Chowkit, dekat area Chowkit untuk buat cover pasal buat gigi. Buat gigi dekat Pudu, Jalan Pudu. Buat gigi tepi jalan. Braces ke? Dia bukan braces, tapi buat gigi yang macam kalau kita tak ada gigi, dia buat gigi. Okay. Dia buat gigi. Bahaya tak benda tu? Bahayalah, sebab dia buat tepi jalan. Yelah, betul. Dia tarik crowd tepi jalan. Lepas tu dia buat dalam bilik hotel, yang hotel bajet. Dia macam yang fake braces yang orang buat tu kan? Tapi dia tak buat braces yang ni. Dia buat gigi. Ni semua doktor-doktor daripada China. Dia buat. So yang tu pun saya buat jenis undercover apa semua. So kita liaise dengan KKM pula. So bila saya rasa puas bila kita yang jadi informer dekat kita yang jadi informer dekat polis, dekat ataupun pihak berkuasa lah. So maksudnya bukan benda tu datang daripada pihak berkuasa, tapi benda tu datang daripada kita. Dan pihak berkuasa dia buat operasi berdasarkan info kita. Tu bila kita rasa puas. Macam contoh tadi Amy cakap pasal yang PP dengan private party tu, Amy yang sebagai informer, rasa kepuasan kan kat situ. Sebab kita dapat menyelamatkan situasi yang benda yang maksiat apa semua kan. Betul. Dan benda tu first hand info pun daripada kita buat A sampai Z. Kita lepas tu bila polis pula datang buat raid, kita rasa puas lah. Kita rasa puas. Tapi kita ada masuk game segmen. Okay. So game title kita cepat jawab wartawan TV. Cepat jawab. Kena jawab dalam masa 5 saat. Live atau record? Live. Breaking news atau feature? Breaking news. On camera atau behind the scene? Behind the scene. Script siap atau improvise? Script siap. Lebih stress, deadline atau technical issue? Technical issue. So kita masuk ke game yang kedua. Ni dia punya game title wartawan versus reality. Amy boleh jawab mitos atau fakta. Wartawan TV hanya membaca skrip. Mitos. Semua siaran berjalan lancar tanpa gangguan. Mitos. Kerja wartawan sentiasa glamour. Mitos. Kita masuk ke game yang ketiga. Game yang ketiga. Game title betul atau bohong. Dunia wartawan TV. Jawab betul atau bohong. Saya pernah buat liputan dalam keadaan sangat tertekan. Betul. Saya pernah kena ubah skrip saat akhir sebelum siaran. Betul. Saya pernah buat silap semasa siaran. Betul. Itu saja kita punya game. Cuba
dalam apa juga yang kita ceburi, tak kisahlah wartawan ke apa kejaya sekalipun, yang penting kita kena ada minat lah. Kita kena ada minat, dan kalau kita betul-betul minat tu, orang kata berkorban lah apa saja. Macam saya kan, tadi kan saya cerita kan, saya sanggup berkorban setahun, sanggup ni kan apa semua, untuk masuk pula degree. So kita just go with the flow. So itulah yang kata-kata terakhir lah. Okay. Oh, tadi saya nak minta Amy buat yang short untuk sebagai jenayah punya tu, ingat? Okay. Selalunya kita akan passing daripada studio dia dah ada reader. So dia akan pass kepada kita. Okay, ya Amy, apa yang saya lakukan? Okay, saya sekarang berada di kawasan Chowkit, di mana mayat dijumpai pagi tadi, dan bersama saya sekarang ini Ketua Polis Daerah Damwangi, OCPD ni. Okey tuan, boleh tak cerita sikit detail pasal penemuan mayat tadi, kerana difahamkan mayat ni dijumpai oleh orang ramai. Okey tuan, boleh ulas lebih lanjut. Okay. So lepas tu dia akan ulas lah, lepas tu kita akan tanya kalau tak ada person kalau tak ada authorized person untuk bercakap, sebab kadang-kadang kita je kat situ kan, betul. kita ceritalah apa yang pasal kita tahu. Kalau tak ada info, kalau tak dapat info lagi, kita tanya-tanya orang sekeliling untuk dapatkan sikit-sikit info. Lah macam biasanya orang duduk kat tepi, apa yang sebenarnya kejadian tadi, macam tu lah. Okey tuan, mungkin tuan antara orang yang pertama yang berada di kawasan ni, boleh tak tuan cerita apa yang tuan tahu pasal kejadian ni? Yelah macam tu. So bolehlah sikit-sikit cerita. Okay. So guys, itu saja kita punya podcast hari ni. So jumpa korang lagi untuk next episode. Mana yang nak korang nak dengar kejayaan yang lain, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa like, comment and share. So jumpa korang lagi untuk next episode. Bye. Okay. Nak cari kerja guna Wiki Career. Nak cari kerja guna Wiki Career. Nak kerja? wikicareer.com.my